Wahai sahabat-sahabat, tahu tak kamu siapa itu orang yang muflis? Dan sahabat pun bagi tahulah, muflis ni orang yang tak ada duit lah. Nabi kata tak, orang yang muflis adalah orang yang datang di padang mahsyar membawa pahala amalan yang sangat banyak. Pahala amalan umrah, haji, Quran, zikir, kuliah duha, ni semualah macam-macam amalan. Tapi semua amalan-amalan itu berada di bahu orang lain, berada di timbangan orang lain. Apa sebab macam mana kita punya amalan pula ada kat timbangan orang lain? Kerana mulut ini, lidah ini, jari ini pernah mengumpat dan menyakiti manusia lain. Di padang mahsyar, ibu-ibu, manusia ini akan saling tuntut-menuntut antara satu sama lain. Ahli keluarga kita orang paling awal akan sampai. Lepas tu pula jiran-jiran kita akan sampai. Lepas tu baru orang-orang yang seterusnya akan sampai. Dia akan claim depan Allah, ya Allah, ni dia ni pernah kutuk aku dekat social media dulu. Hari ni aku nak tuntut ya Allah. Macam mana kita nak memenuhi tuntutan dia? Kita kena bagi pahala kita dekat dia. Bagi pahala, bagi. Habis pahala. Datang pula lagi seorang. Ya Allah, dia pernah fitnah aku kat grup WhatsApp dulu. Kita pahala dah habis. Macam mana kita nak buat? Kita perlu untuk ambil dosanya dan letakkan dekat kita punya timbangan. Itulah orang yang muflis. Kerana bukan dia tak jaga hubungan dengan Allah, bukan dia tak ibadah, bukan tak semayang, bukan tak zikir, tapi sebab dia tidak menjaga tutur kata dan juga perbuatan dia terhadap manusia.